Okay, hi. So, Dr. Syahidah here again today. So, hari ni saya nak discuss pasal dark circle. Untuk video kali ni, kita cuma akan cerita pasal kenapa dark circle terjadi. Okay. Nombor satu, dark circle terjadi faktor genetik, which is some patient has family history of eczema ataupun restung. Bila kita ada restung atau eczema, kita tend to, secara tak sengaja kita akan garu bawah mata. So, dia akan jadi gelap dan juga bengkak. Okey, faktor nombor 2, bila kita selalu jadi on and off eczema ataupun kulit sensitif bawah mata kita, so dia akan start jadi parut hitam. Okey, nombor 3 ialah accumulation of melanin lah dekat bawah mata kita ni. Melanin tu ialah pigment yang bagi colour kat kita. Okey, yang terakhir adalah volume loss. Volume loss tu maksud dia waktu kita muda, kita banyak fat bawah ni. Bila kita dah berusia, dia akan jadi semakin kurang.